Merendah diri itu apabila kamu keluar daripada rumahmu, apabila kamu keluar daripada bilik tidur kamu, lalu kamu berjumpa sesiapa sahaja orang Islam, lalu kamu berbaik sangka orang itu lebih mulia dan lebih baik daripada kamu. At-tawadhu' an takhruja min baytika wa tadhunna kulla man laqitahu minal muslimina khairan wa afdala minka. Supaya bila kita baik sangka dengan dia, dia lebih bagus daripada kita, lebih tinggi darjat sisi Allah daripada kita, kita akan bergaul dengan dia, akan pergaulan yang baik. Imam Asy-Syirazi rahimahullah keluar berjalan diiringi oleh murid-muridnya mengarang kitab Al-Muhazzab yang disyarahkan sampai 23 jilid oleh Imam Nawawi, disambung Imam Subki, disambung oleh Syekh Muhammad Najib Al-Muti', dan syarah dia yang kedua juga terkenal Al-Bayan, salah seorang ulama daripada Yaman. Pengarang kitab Muhazzab berjalan berselisih dengan seekor anjing. Anjing nak main, dia nak pergi, dia lari pergi tepi. Anjing itu berjalan, dia mengelak. Anjing itu berjalan, bila dia mengelak, murid-murid dia pun mengelak juga. Datuk guru mengelak, nak selisih, dia nak pergi tu, anjing nak main kau ni. Kemudian anjing itu berjalan lepas. Orang tanya dia, kenapa Tuan Guru bila berselisih dengan anjing, Tuan Guru mengelak bagi anjing itu berjalan dulu, lepas tu Tuan Guru bawa pergi? Maka jawab dia, sesungguhnya jalan yang kita gunakan ini adalah milik bersama. Bila saya selisih dengan anjing, saya merasakan dia lebih utama untuk dimuliakan. Kerana saya banyak dosa, anjing tak ada dosa. Wa aula minni bil karamah li'anna li dhunuban katsiratan wal kalbu la dhanba lah. Dia kata anjing itu tak ada dosa, aku dosa banyak, jadi dia lebih utama.